Brek tiba-tiba kosong, pump 2-3 kali, baru ada. Yang macam ni, jangan kau biar lama-lama. Silap-silap, pindah rumah lain. Cek minyak brek ni dulu. Kalau kurang terlalu banyak, bermakna ada kebocoran. Yang macam ni, dah duduk paras bawah sekali. Bukan tu je. Cek sekali keempat-empat sistem brek, kiri kanan, depan dan belakang. Kalau dah basah macam ni, confirm lah pump ni bocor. Yang kering macam ni, tak ada basah, kebiasaannya masih okey. Fungsi pump ni memberhentikan kereta bila waktunya kau tekan brek. Kalau dah macam ni, kau tekan sambil berdiri pun tak ada brek bang. Tak ada. Pasal brek ni, jangan kau buat main-main. Sekali dia kosong, kau fikirlah sendiri. Tips dan info ni yang aku bagi, korang dah dapat kan? Tunggu apa lagi? Link kat profile tu, kau tinggal tekan je untuk booking. Like, follow, komen dan share video ni bagi ramai lagi yang tahu. Okay? Luncur!